Mai keluar cepat. Ni nak makan apa abang? Kita belanja semua. Keluar. Aku nak paksa dia makan hari ni sebab dia kata dia banyak hari dah tak makan. Dia jadi iman tarawih lah. Bukan sebab banyak hari tak makan. Betul? Sebab daripada pagi sampai petang tak boleh makan. Oh. Sebab apa? Tak boleh makan bukan sebab tak boleh makan. Tak sebab apa? Okey lah ni abang tak nak makan apa? Ya. Sebab hari ni okey banyak. Okey banyak. Okey banyak. Allah. Woi, apa dia buat tolak aku ni? Woi. Kak. Sudah ni jaga sini ah. Tak apa kami tunggu tak apa kami dah jawab apa. Buat special untuk naik pengerusi tunggal kamu. Hak ni apa dia ni? Hak ni apa dia? Campur bang. Campur apa yang best dia campur ni? Campur dia ada minyak bawang bang. Minyak bawang. Oh, minyak bawang. Hak tu yang special dah. Paling special tu minyak bawang. Tak kalau minyak bawang ni rumah saya apa dah? Ramai kat Guang ni, colek-colek dekat AD ni, dia punya kerang dia masuk dalam mesin basuh apa ni. Bersih. Ni jenis tak benda ni tak benda melingkuk. Dia kalau basuh bersih sangat takut tak sedap. Pula. Dia tak daki sikit lah. Ambil sabar satu je. Hak ni put. Hak ni konsep dia mai pilih. Pilih. Saya dia bertimbang. Ya. Bayar ah. Oh, berat. Kalau mai pilih-pilih tu tak mau bayar boleh. Dia tak boleh nak kata apa. Memang depa ni memang jenis balas duit orang ni. Kan? Makan tempe. Boleh. Saya meluat dah makan. Okey. Tempe. Ni bola balun. Sandwich ayam. Sandwich ayam. Confirm agak ayam. Takkan semua nak tanya kesian kat dia. Dia pada jalan ke tiba jalan. Tiba jalan. Ada ni. Wah ni lain ni apa dah? Ni apa dah? Sosis. Hak tu ayam. Hak ni? Ayam, hak tu apa mulut, hak ni daging. Okey, kalau saya buat ke tu? Ni hak ni mulut. Oh, daripada. Apa yang bagai je. Telur ambil sebiji tak? Saya banyak-banyak, ustaz dua, saya dua. Ni satu lagi, payah. Kan 224 Dua saya ambil banyak-banyak ni nak timbang mana? Ada satu pun tak larat jaga. Telur ambil sendiri, boleh share. Telur boleh share. Boleh, telur ni boleh share. Ni ketam. Bomai mau sampai mana? Tukar. Oh, demand kau lah. Demand. Abang jangan serius kan? Abang nampak muka serius kan bang? Dia ni saya pun main happy kat bang. Ni kuih banyak ni, siapa nak makan ni? Terus dia lapak. Kat banyak tu potong. Pemik. Kita nak potong ni. Pemik niri lah. Tak apa ni. Tengok. Depa buat kerja lambat. Kita tak boleh. Kita geram ni tengok aku ni. Depa orang baru apa lah. Okey. Tu. Oh, weh pandai tu. Allah tak potong lu pejam mata. Oh, dia buat kemas boleh. Betul. Udah penyek. Abang jangan takut-takut tu bang. Jangan takut kan. Buat keluar anak darah orang tak takut. Ni tengoklah. Tengok kepiah lah. Tengok kepiah. Kepiah malam ni dia pakai tu. Bukan seh dia kepiah ni. 2 senduk je kan. Banjir weh. Weh. Banjir pun boleh. Allahu akbar. Tadi aku suruh hang buat tak mau. Betul kata 2 senduk. Maka banyak jangan terlelok. Ni duduk dulu. Tak nak makan sendiri tu imam kan. Cakap banyak habis. Dia imam kan. Duduk. Ni macam mana? Resit. Cerita. Buat resit cerita. Saya tak tahu saya betul. Lalunya kalau orang ambil, lepas tu main letak sini. Timbang. Main letak sini. Maksudnya kami ni langgar peraturan ni. Langgar hukum alam ni. Maksudnya ambil sana, tinggal sana, depa bagi resit main ni. Orang duduk dulu saat ni lambat juga. Tapi perangai tu malas nak kata. Buka kepiah senang. Nampak belah. Tak boleh. Jalan ni start nak makan mana? Kita tila nang ni dia biasa makan atas kursi. Tak belaga tak apa. Tak ada belaga tutut. Buka kasut Buka kasut buka kasut ayo. Buka kasut lah. Apa kau ajak tak imam ni? Dari mana kau ajak tak buka kasut? Mana sini. Dia ni ni boleh makan bawah ni boleh. Syak kali tu. Kat Dobi tu makan tu. Tak pernah hormat kan? Dia pasal lesen besar. Ya. Dia penunggang agama aku. Ni pengerusi duduk sini. Ni naik pengerusi. Timbalan. Dia kuah dia kena. Memang lapak. Lapak. Nampak macam. Ya, saya ni. Saya pasal geram kat orang ni. Lapak ni. Dia geram kat aku. Dia ingat aku anak puyuh kot. Dia nak biak aku kot. Lembut ni bismillah. Baik. Ush. Bunyi tu. Lutut bunyi tu. Nak bak kata tua sangat ke apa sebab bunyi tu.
tak pun nama siapa. Tak siapa bisik-bisik saya dengar. Ni hantaran kami. Oh, tu. Share boleh. Ha. Tapi saya tak makan ayam tu. Dia makan ke minum? Jenis saya jenis makan ayam. Saya popok je. Abang minta banyak tu. Kami makan 2 orang. Yalah. Boleh. Tak ke, tak banyak. Kalau saya tu sampah, ustaz mungkin lori sampah. Lu siapa? Memang abang tak kasih. Maklumlah ni pula first time puasa. Ui, first time pun tu. Ni dah 6 Ramadan weh. Teruk oh. Mengang kamu. Dia mengang kamu orang teruk. Tu boleh sotong. Sotong. Ui, Sotong dari telur. Ni bukan telur tak imam tau. bukti telur ni. Apa kadang-kadang jangan duk expect kata ada telur. Tak semua sotong ada telur. Kadang-kadang jantan pun tak ada telur. Dia apa? Lepak ah. Macam ni? Ambil dulu lah. Ambil. Nak kusak ah. Dah ambil. Anak makan apa makan? Anak siapa rasa? Dah ni. Betul dia. Ayak ada 2. Hanya dia buat muka kesian ke apa kan dia buat muka kesian. Ayak ada 2. Kepada Tok Iman luar sana kalau boleh jangan minum ayak campur ni. Aku takut jadi macam dia. Payah nak kawin dia liak. Dia liak. Oh, kali. Kita lama. Lagi satu bila makan sedap ni sebab benda cemeh. Benda cemeh dia memang sedap. Dia macam naik uskat turun gol. Pakai tangan. Tapi dekat kedai kami buluh tu, hari tu saya hantar orang lain. Tapi dia pecah. Saya kenal sangat orang masjid. Sebab saya tak suka orang masjid. Saya tak pilih. Saya hantar orang. Kawan tu main dia kata, dia tak mau duit. Oh, jom. Kami bukan mau dia orang masjid. Kami duit banyak lah. Kawan tu dia, ni panggil apa? Ni bihun. Bihun lah. Cuma enggak sih. Oh, sebab bihun pun tak kerti lah. Tak apa nampak sebab bahan dia banyak. Ada daging, Tak sebab ada ayam. duduk atas mimbar sangat lama orang. Bihun pun tak kerti. Hai, untuk ni. Ni bihun tu. Makan sikit lah, makan sikit. Ni bukan sikit ni banyak. Puas sikit. Lihat. Campur dia ni kat sini je ada. Tempat lain tak ada. Kalau dia rasa nak campur. Tapi dalam ni ada daging, ada ayam. Tahu kan? Dia sedap lah. Dia kata istimewa ni. Minyak apa? Dia minyak bijak, bukan minyak apa? Minyak bawang. Bohong tu memang ada minyak bijak yang kau dan dia. Betul ingat. Apa? Sedap. Salah. Sedap. Cuba ada. Orang ni. Cuba ada. Rasanya ni. Kan? Dia nampak macam bihun sup Thailand pun tapi tak. Dia rasa ada lain. Tapi dia abang ni Dia bihun sup ni dia rasa macam laksa. Oh, dia kembojanya. Kalau tak mau kotel, bihun pun tak mau, kat lain tempat lain tak ada dah. Ya. Kalau dua-dua tak mau, habis start kereta balik. Langsung bini dengan mak masak. Ya. Ni kau tercampur. Nak asal lain pula. Kotel rasa kotel lah. Tapi kuah dah tu yang gila sikit ha. Dia bukan sup hotel ke apa tak? Bukan. Dia bersih, dia buat apa ni? Dia buat kelorok ke apa? Dia punya kerang dia bersih. Dia buat kelorok kot. Dia tak ada jalan ke apa? Tak ada buat kelorok. Fresh Dia buat maksudnya dia buat Asian. Lepas tu dia punya potong tu tak no. Duk bersih tu. Ya. Kerang tu bersih tak bersih. Dia sebelah dobi. Oh. Dia. Okey ni aku nak gram ni. So dia cari kerang besar-besar ni. Tu awak salah. Dia kalau rebus dah lama dia. Okey nak kena aku ni. Aku sampai bubur, betul ni. Sikit yang punya. Betul. Wasabi. Oh, wasabi. Apa ya? Oh, Dah hau lah. Dah sikit. Kalau hampa jenis suka makan pedas apa boleh pun. Lepas bercabai orang hitam. Dia cedok tak berhenti dia kayuh semua. Sedap, nak tahan sedap. Sebab sedap. Main TS aku. Tak ada tengok, tak bagi dah. Ni 2 dah. Anda balai 2 dah nak ayak orang ni. Macam ni lah. Had ni favourite kita. Kalau had ni tak kena lagi memang tokai kedai ni kena. Memang tahuan lah. Memang sebab kena. favourite ni selalunya dia boleh select mana yang okey. Ni favourite saya kan? Ya. Tak ada pegang. Tak ada ni. Aku Tengok. sarang tau. Tengok. Ini mana kena aku ah. Ni apa dia? Apa dia ni? Masih. Dah kata favourite mesti kena wajib ada ni. Ni lah saya gobe. Saya gobe kola pali. Ni memang tak hati makan laksa. Bunga ketan. Kola pali. Macam mana ni? Kan? Tak ada ulang. Benda tu tak ada ulang. Oh. Kena. Orang sana alasan dia tahu okey ah. Tahu nak? Tak. Laksa. Oh. Dia ada telur, betul dia ada bunga gantan, dia ada bawang, macam biasa timun kan. Ni bukan Daun kesum, bismillah. Ni bukan rancangan masakan tau. Nak tolong ulang satu-satu. Tadi kena tu macam tak ada kerja lain sampai nak ulang ni semua. Sedap Ada. Dan buat tak muat.
Dia ni memang peminat laksa putih lah. Tengok, dia tak konti. Dia macam laksa orang dulu. Putih lah laksa Dia orang macam dulu sikit. tradisional sikit. Ya, sini lah. Eh dah, makan. Tok Imam nak main makan ni. Lepas tu aku tengok dia macam duit tak ada. Aku panggil dia. Tapi Majid dah kau nak duit lagi? Memerlukan dana lagi? Ya. Siapa nak bagi kat Majid dah kau boleh. Okay. Ini jujurnya. Sebab pengerusi bila kita keluar kata nak duit untuk masjid, pengerusi apa? Pengerusi tengah gambar apa tu Dia akan dapat 20%. Imbalan. 20%. 20%. Banyak Eh, orang. itu kata 15 awak 20 awak. Kenek sikit. Nak je. Macam malam ni makan. Macam malam ni makan. Boleh ambil Range Rover boleh. Awak ni kalau depa tak nak main makan Dekat main mana? sini kat mana? Orang yang tak sebut lah luar-luar ni sebut Boss Eddie ataupun Eddie Catering dekat Kak Guak ni ada satu lah Tadi dia sebut apa? Licious. tak tahu dia ni bawa balik Jepun Jepun buah muka je ni. Bangla Ni Tibet. Apa bang? satu dia dekat secret resmi Kak Guak dah Belakang Long Wan. belakang luar Eddie Catering. 8 malam sampai 1 tengah pagi. Ha. Bukan 1 tengah, 1 pagi. 1 pagi. Kita. Yang mana tahu? Clear tak? Clear tak? Pengurusi timbalan pengurusi. Tunggal agama. 쉽지는 않겠지 나를 허락해준 세상이라 소식에 다가오는